Tip doa syafaat nombor 36. Jangan pikul apa yang Tuhan tidak tugaskan. Tidak semua beban adalah milik anda. Orang dari seluruh dunia menghantar mesej kepada saya setiap hari, meminta saya untuk pergi ke bilik takhta untuk mereka, untuk mengusir kegelapan, untuk dengar bahwa jika itu bukan beban anda boleh melelahkan diri sendiri. Amin. Jadi kita perlu faham, berdiri dalam agama Tuhan mahu saya memikul ini. Adakah ini tugasan saya? Adakah ini tempat dia menghantar saya? Dan jika kita dihantar ke dalam tugasan doa syafaat, maka ada rahmat untuk menyelesaikannya. Jika kita dihantar ke dalam tugasan doa syafaat, maka kita tahu bahawa dia memimpin kita ke dalam kemenangan. Kitab suci berkata, syukur kepada Tuhan yang selalu memimpin kita ke dalam kemenangan dalam Kristus Yesus. Jika itu bukan tugasan anda, ia boleh membuka anda kepada peperangan dan kita tidak memerlukan lebih banyak peperangan, bukan? Ini Jennifer Leclerc. Saya sedang membangunkan pendoa syafaat di seluruh dunia untuk kebangkitan, kebangunan rohani, untuk kehendak Tuhan di bandar anda. Sertai saya hari ini di awakeningprayerhubs.com.